Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk video kali ni. Video kali ni kami camping lagi. Kami camping di Kanaboy lagi. Tempat ni memang akan dirindui ya. Tanpa masa, jom kita pacak kemah dulu. Okey, sekali kita update lain video lain. Alhamdulillah, selesai dah pemasangan kemah kami. Jadi baru fasa pertama pemasangan. Ada lagi banyak sendak kami kemah hujan ni ya. Rock and roll. Nampak gayanya hari ni sipu kita nak casting. Tengok dapat tak dapat. Okey, sekarang ni kita nak masak makan untuk tengah hari. Aku akan masak nasi putih, sardin, telur dadah dengan ikan kasam. Sekejap kita tengok macam mana terjadinya benda-benda ni. Ala-ala rainbow. Kita nak gerak bawah. So, pagi. Malam lah pekalan 4 jam. Malam Di pelai kan. Pelai 4 jam. Tak tergi, kalau lain pula. Tinggal ni tu. Okay, try tengok. Kena berjaya. Dia murah oi. Tahu harga macam mana. Harga lebih kurang kan. Okey, menu pertama kita telur dadah. Menu kedua kita ikan kasam lenggung. Ikan kasam ni apa dua. Kalau sebut lenggung apa tak kenal ikan kasam dia. Ketiga kita sardin. Makanan rasmi camping. Boleh. Oh tak, betul. Ni ikat ni.
Kawan lagi om. Benda tu elok. Benda dia elok. Ibu-ibu brand lah kan. Sardin ni dulu lah camping kotak ni. Menu hari ni rezeki. Siap dah. Alhamdulillah jemput makan. Bismillah. Lah ni kita follow Sifu. Sifu nak pergi casting. Tengok. Kok ada yang tangin apa sudi makan. Yang pun nampak sebelah sana pun ada campsite nampak. Bagi aku lah, campsite area Kanaboy ni memang mesra kanak-kanak. Kalau siapa ada dan anak-anak boleh main try sini. InsyaAllah selamat. Budak-budak pun suka tengok budak dia main bok. Kan. Berik. Bok. Budak-budak syok ni. Tak nak ranjau lah. Nipis je. Apa ni?
Sipu sedang berusaha mencari strike pertama. Adakah berhasil tak tahu. Kita tengok apa cerita. Oh, nampak gaya hari nak hujan ni. Cuaca apa? Awan bergelap ni. Jom kita balik ke campsite. Kita apa? Hujan ni dia bergerak. Nampak gaya tengok tu. Sipu duk fikir masa depan tu. Duk fikir terik mana lagi tu. Nak cari ikan tu. Kan? Sipu lah ni pun dah geri merang. Minuman kita hari ni kita menggunakan kopi Cak Gantang. Kopi ni memang sedap lah. Keluaran Bumi Putra. Kena dulu petang-petang roti pat lagi cicak kopi O. Nampak gayanya di campsite. Hujan rahmat. Malam ni tidur sedap lah. Hujan sejuk. Keadaan di campsite masih lagi hujan. Ikut planning aku nak buat malam ni pangayam. Tapi yang bergaya kalau hujan kat ni mungkin aku akan batal atau tunda. Tengok macam mana. Tapi kalau hujan berhenti jawai boleh lah bakar. No? Tengok macam mana tu. Tadi hujan, kita mai cek tengok sungai. Air naik petrol mana. Goyak naik. Kami tengok tu yang naik. Tapi taklah tinggi sangat. Naik nombor-nombor lah. Mana? Slow ni. Tu dia yang punya keroh. Malam ni malam bulan penuh. Nampak. Lawa betul malam ni. Lepas hujan pula kan, cuaca berclear elok. Nampak bulan penuh elok tu.
pemandangan malam di tapak campsite. Hujan pun dah berhenti. Kita teruskan rancangan kita barbecue ayam malam ni. Ayam panggang seekor. Kita try tengok je dulu guna. Alhamdulillah, selesailah kami punya pembakaran ayam panggang. Okey, jemput makan. Bismillah. Okey, jam pun menunjukkan pukul 12 dah. Jadi tak ada apa lah kot. Aku nak tunjuk aktiviti apa-apa. Kita jumpa esok pagi ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Nampaknya yang sungai masih keruh sebab dah hujan kan. Untuk sarapan kami pagi ni kami makan semalam lah, yang dah lebih malam, ikan kasam dengan sardin. Itu ada ikan bakar sikit lagi. Ini aku nak buat nasi goreng. Ikan bakar. Yang pun nampak ni semua 4 yang keluar daripada Camp Martin. Camp Martin ni kena pakai 4 lah. Ataupun XUV tinggi pun boleh masuk kalau apa ni. Alhamdulillah, berakhirlah camping kami kali ni di Kanaboy. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada sudi menonton video aku tu. Hanya Allah yang dapat bantu dan membalas jasa hampa. Okey, jumpa next video. Assalamualaikum.